Keluarga Hartono yang pegang majoriti pegangan saham dalam Jarum Group merupakan antara keluarga yang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan 44 bilion USD. Kalau convert duit Malaysia adalah 180 bilion ringgit, dan malah mereka ni antara keluarga yang paling kaya dekat Asia. Betapa besarnya kaya mereka ni, mereka pun sendiri lagi kaya daripada pemilik kelab bola Manchester United, iaitu The Glazers family, dan juga Sir Jim Ratcliffe. Combined wealth dia tu lagi kaya. So dengan duit yang berkepuk ni, mereka boleh je beli semua kelab yang popular ataupun kelab yang utama di dunia. Tapi kenapa keluarga ni beli kelab bola sepak Itali yang main dekat Division 4? Tahun 2019, keluarga Hartono beli Como 1907 sekitar harga 850,000 euro. Ditambah pula hutang 150,000 euro. Idea awal dia sebenarnya mereka beli Como ni, dia lebih kepada nak buat dokumentari saja. Tapi bila mereka masuk dalam kelab ni, mereka dapati satu benda yang kalau dia buat dekat kelab lain, mereka tak boleh buat, iaitu harga murah, kawalan penuh, dan mereka ada jenama Lek Como yang dah terkenal di satu dunia. So bila mereka nampak unique selling proposition kelab Como ni, mereka nampak how to make money with kelab bola Como. Dari situ mereka nampak mereka boleh build Como ni satu entity business yang berbeza dengan kelab bola lain. Dan 5 tahun selepas tu, Como berjaya naik ke Liga Utama Itali, iaitu Serie A. Tapi bila kita cakap pasal bola tu adalah satu pintu bisnes untuk keluarga ni. So apa yang sebenarnya keluarga Hartono ni nampak dekat Como sampai mereka sanggup belanja 100 juta euro dekat dalam kelab tu?